Sebila anda mengambil para pemimpin yang bukan yang Muhammad pilih, anda bukan beragama dengan agama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Dalam video Abah As-Sadiq yang terbaru, salah satunya yang tajuk kamu bersolat ataupun kamu semayang, kan, jika kamu bersembahyang, hatta kamu bersyahadah pun, hatta kamu bersolat ataupun berpuasa, berzakat maupun berhaji berpuluh-puluh kali pun, jika anda menolak, kan, wilayahnya Ali, para imam dan para mahdi, semuanya terbang sia-sia bagai ditiup angin. Ini adalah syarat dalam agama Allah, hanya mengikuti para utusan yang dilantik oleh Allah, iaitu melalui Muhammad SAW. Sebab tu Nabi Muhammad SAW kan bersabda, barang siapa yang mati tidak memberi baiat kepada imam pada zamannya, maka matinya seperti mati seorang yang jahiliah. Walaupun anda solat, anda puasa, anda zakat, anda haji, tak bermakna. Sebab anda agama apa? Agama Islam yang sebenar, yang mengikuti, yang taat dan patuh pada Muhammad, pada wasiat Muhammad, pada para pemimpin yang dipilih oleh Muhammad SAW. Sebila anda mengambil para pemimpin yang bukan yang Muhammad pilih, anda bukan beragama dengan agama Allah. Malahan anda akan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya kerana mengikuti para musuh Allah yang merampas agama Allah dan jadikan agama Allah ini sebagai agama mereka sendiri. Ini adalah ujian untuk anda. InsyaAllah semoga mendapat pencerahan tentang ni. Terima kasih.